Pelakon Azhar Azmi memohon ruang dan privasi ketika ditemui media di Mahkamah Session pada Rabu. Saya minta maaf ya kalau boleh bagi ruang kepada saya. Insya-Allah kalau ada apa-apa saya beritahu. Itu kenyataan ringkas yang diberikan oleh Azhar atau nama sebenarnya Siti Azhar Amirah Azmi ketika disapa pemberita. Guys, sebelum kita teruskan, jom subscribe Drama 2. Menurut laporan Sinar Harian, pelakon drama Pujaan Hati Kanda itu tiba di mahkamah sekitar jam 10 pagi. Dia dilihat mengenakan jubah serta tudung hitam dan ditemani dua remaja yang dipercayai merupakan anaknya. Kehadirannya adalah bagi mengikuti prosiding kes yang melibatkan suaminya, Muhammad Apri Hazrin Muhammad Sapri. Lelaki itu berdepan dua pertuduhan menipu berkaitan urusan mendapatkan darjah kebesaran Datuk serta tanah kurniaan negeri Selangor yang didakwa melibatkan kerugian keseluruhan sebanyak RM293,931 pada tahun lalu. Namun begitu, Muhammad Apri Hazrin mengaku tidak bersalah terhadap kedua-dua pertuduhan yang dikenakan ke atasnya. Dalam perkembangan sama, Ketua Polis Daerah Seremban, Assistant Commissioner Azahar Abdul Rahim memaklumkan bahawa pelakon tersebut telah dibebaskan oleh pihak polis sekitar jam 8 pagi pada Rabu. Menurutnya, Azhar dibebaskan bagi membolehkan dia menjadi saksi pendakwaan dalam kedua-dua kes berkenaan. Tambah beliau lagi, pasangan itu juga difahamkan sedang disiasat berkaitan satu lagi kes penipuan melibatkan pelaburan jual beli lembu di Kuala Lumpur dan pihak polis masih menunggu arahan lanjut daripada pihak pendakwaan.